Assalamualaikum semua. Apa khabar? Sihat ke? Cikgu harap semua anak murid cikgu dalam keadaan yang sihat. Buat apa tu? Jom kita buat latihan. Cikgu ada satu latihan yang anak-anak murid semua kena buat. Boleh? Okey. Kita perlukan sekeping kertas. Boleh guna kertas yang cikgu bagi hari tu kan? Ambillah apa-apa warna pun boleh. Okey. Langkah yang pertama adalah konyokkan kertas. Konyokkan kertas ni kuat. Okey. Konyokkan kertas. Okey, jadi macam ni. Okey. Bila dah jadi macam ni, yang ini adalah langkah pertama. Jadi cikgu nak suruh ibu dan ayah tangkap gambar. Langkah kedua, buka balik kertas ni yang dah konyok tu. Okey, cuba rasa permukaan dia. Kasar kan? Cikgu nak koyakkan kertas. Koyak lagi. Jadi sebesar ini dan konyokkan. Okey. Nampak? Dah jadi satu. Buat lagi. Onyokkan. Gunakan 3 jari kanan dan 3 jari kiri untuk tekan. Okey? Koyak lagi. Tekan kuat-kuat supaya dia jadi kecil. Gunakan 3 jari. 1, 2, 3. Gunakan 3 jari. 3 jari kiri dan kanan. Nak koyak kertas pun pegang kertas macam ni. Koyakkan. Okey, pegang macam ni dan macam ni. Koyakkan. Okey? Pegang macam ni. Pegang guna 2 jari macam ni dan koyakkan. Okey? Dan yang terakhir, banyak lagi. Okey, dah siap. Cikgu dah dapat banyak bola-bola kecil. Jadi, okey, bila dah siap bola-bola kecil ini, cikgu nak ibu dan ayah tolong tangkap lagi satu gambar. Ini adalah step yang kedua. Okey. Seterusnya, kita letak ini tepi dulu. Okey, sekarang cikgu nak guna buku ini, muka surat 1. Okey, yang pertama sekali kena ambil bola-bola kecil ni, susun mengikut bentuk garisan. Susun ikut garisan. Susun. Tekan ikut garisan. Dah siap satu garisan. Okey, buat lagi garisan yang kedua. Kedua. Okey, siap. Tangkap gambar dulu untuk dua garisan ni. Hanya buat untuk garisan pertama dan kedua sahaja. Yang lain tak perlu. Okey, bila dah siap, ini langkah ketiga. Tepikan semuanya. Okey, langkah keempat. Ambil pensel dan tuliskan garisan. Guna pensel, ikut garisan ni, sambung titik sampai habis. Okey? Buat sampai habis. Ini buku anak cikgu. Dia dah siap dah buat latihan ni. So, cikgu nak kamu semua pula buat bagi siap dan tangkap gambar kepada cikgu. Okey, terima kasih. Bye-bye.